Assalamualaikum awak-awak semua. Ada yang komen dekat apa ni status Abayi. Dia tanya Abayi kat kedai Abayi tak ada nasi goreng simple-simple ke? Nasi goreng simple kan dia kata. Abayi kata dia kata nasi goreng simple. Abayi nak tunjuk nasi goreng simple kepada korang. Abayi namakan dia ni nasi goreng Felda. Sebab nasi goreng Felda ni nasi goreng simple-simple lah. Dalam Felda kan nak makan pagi-pagi tu. So ni Abayi nak kenalkan nasi goreng Felda. Ni Abayi lah buat tak ada nasi goreng Felda pun Abayi reka nasi goreng ni kan. Ceritanya. Okey, kita panaskan kuali macam biasa. Nasi goreng ni kalau ikut pun sudah. Tak ada masalah pun guys. Awak boleh gunakan apa ni, bawang putih pun boleh guna. Tapi boleh gunakan bawang holland. Kalau ada bawang holland, bawang merah lagi bagus. Bawang merah lagi sedap. Bawang merah lagi sedap untuk digunakan. Panas-panas tumis gitu. Lepas tu letaklah ayam sikit. Sikit je, tak banyak-banyak. Simple-simple. Ni nasi goreng simple. Nasi goreng nak pergi kerja masuk ladang. Simple-simple saja guys. Lepas tu lada.